Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat nasi ayam resipi lengkap dengan sup, kuah kicap dan juga sambal nasi ayam. Saya akan kongsikan tips supaya proses memasak nasi ayam ni berjalan dengan lancar dan juga anti gagal bagi beginner. Mula-mula kita sediakan bahan kisar iaitu 7 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih dan juga 1 cm halia. Kita masukkan sedikit air kemudian kita kisar. Bahan-bahan ni kalau nak tumbuk pun boleh juga. Step pertama untuk buat nasi ayam ialah kita kena buat sup dulu. Panaskan sedikit minyak, kemudian kita tumis kulit kayu manis dan juga bunga lawang. Masukkan juga daun bawang, tapi kita guna bahagian bawah tu, bahagian pangkal tu yang putih-putih tu. Lepas tu masukkan separuh saja bahan kisar tadi, dan lagi separuh tu kita simpan untuk masak nasi. Lepas tu kita tumis bahan tadi hingga garing. Lepas tu masukkan ayam. Saya gunakan 5 ketul whole leg. Kalau nak guna 1 ekor ayam pun boleh. Okey, lepas tu kita kacau-kacau ayam ni dengan bahan tumisan. Kemudian kita tutup periuk ataupun kuali ni sekejap untuk kecutkan ayam. Setelah ayam kecut, kita masukkan air secukupnya untuk kuah sup. Air ni kena banyak sebab kita akan guna sup ni untuk masak nasi, buat sambal nasi ayam dan juga kuah kicap. Jadi kena lebih sebab nanti kita nak makan nasi ayam pun kena ada sup. Okey, lepas tu kita masukkan garam dan juga cube ayam. Kalau ada sup bunjut, boleh masukkan sup bunjut. Tutup periuk dan biarkan hingga ayam empuk. Disebabkan saya guna ayam whole leg, kita kena pastikan bahagian dalam tu masak. Okey, macam mana nak tahu? Kita tengok bahagian lutut tu dia nampak macam lekang ataupun macam nak tercabut. Maknanya dalam dia dah pun masak. Kita boleh juga cucuk dekat bahagian yang tebal tu. Kalau tak keluar darah, maknanya ayam ni dah pun masak. Bolehlah kita angkat dan ketepikan. Tips paling penting untuk masak nasi ayam ialah pastikan sup ayam ni sesedap rasa. Dan tahap kemasinannya tu, kuah sup sama macam kita nak makan dengan nasi putih, iaitu sedikit masin. Barulah kerja-kerja memasak untuk kuah kicap dan juga sambal nasi ayam kita lebih mudah dan tak perlu adjust terlalu banyak. Tapi bila dah siap semua untuk sup bahagian hirup saja, kita boleh tambah sedikit air untuk jadikan tahap kemasinannya tu kita boleh hirup. Okey, ini dia ayam dari sup tadi. Apabila dah suar-suar macam tu, kita boleh masukkan 2 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar kicap lemak manis dan juga 1 sudu besar madu. Madu ni akan jadikan nasi ayam ni akan berkilat lepas kita goreng. Okey, kita gaul rata ayam dengan kicap-kicap dengan sos tiram ni. Lepas tu kita perap dalam peti ais selama 30 minit. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng ayam hingga masak. Guna api sederhana saja dan kita goreng sekejap saja sebab ayam ni dah bermasak. Kita cuma nak garingkan bahagian luar saja. Okey, tadi semasa proses perap ayam ni, kita boleh buat kerja-kerja yang lain. Itu kita boleh tanak nasi ataupun kita boleh buat sambal nasi ayam. Tapi dalam video ni saya tunjuk step ataupun flow dia yang proper supaya tak nampak berterabur. Walaupun tadi masa proses perap tu saya dah buat nasi, buat kerja-kerja yang lain dan last kali baru goreng ayam ni. Okey, apabila ayam dah masak, bolehlah kita angkat dan toskan. Okey, sekarang saya tunjukkan cara untuk masak nasi ayam pula. Kita guna rice cooker saja. Panaskan sedikit minyak dan masukkan sedikit margarin. Lepas tu kita tumis 1 batang serai, daun pandan. Yang tu tak tahulah berapa helai sebab daun pandan tu frozen. Lepas tu kita masukkan baki bahan kita kisar tadi. Lepas tu kita tumis hingga terbit bau. Lepas tu kita masukkan 3 cawan beras basmati telah pun dibasuh dan rendam selama 30 minit. Saya rendam dengan sedikit serbuk kunyit. Kalau guna beras biasa tak perlu rendam, cuma basuh dan masak macam biasa je. Okey, lepas tu kita gaul-gaul beras ni dengan bahan tumisan tadi. Lepas tu masukkan 4 cawan sup. Kalau guna beras biasa, sukatan air tu sama macam masak nasi biasa. Lepas tu kita masak je macam biasa. Tunggu je sampai nasi ni siap. Okey, sekarang dah siap dah kita punya nasi ayam.
Sekarang kita buat sambal nasi ayam pula. Saya gunakan 1 ulas bawang merah, 1 ulas bawang putih, 1 biji tomato telah pun dibuang biji, 5 biji cili merah yang juga telah pun dibuang biji. Lepas tu kita masukkan 1 cawan sup. Kemudian kita kisar hingga halus. Kita tuang bahan kisar tadi ke dalam periuk ataupun ke dalam pan. Lepas tu kita tambah 1 sudu besar cuka makan dan juga 1 sudu besar sos cili. Kemudian kita renyeh sambal nasi ayam ni hingga pekat. Masa ni kalau ada rasa yang kurang boleh tambah sedikit garam dan juga perasa. Tapi kalau kuah sup tadi dah sedap, memang tak perlu adjust ataupun tambah apa-apa. Sekarang kita buat kuah kicap pula. Panaskan sedikit minyak, kemudian kita masukkan 1 ulas bawang putih telah pun dicincang. Kemudian kita tumis hingga garing. Okey, setelah bawang putih tadi garing, kita masukkan baki perapan ayam tadi. Lepas tu masukkan 1 cawan sup. Masukkan juga 1 sudu besar sos tiram. 1 sudu besar kicap lemak manis. Kemudian kita kacau dan biarkan kuah kicap ni mendidih. Okey, sementara tu kita bancuh bahan pemekat iaitu 1 sudu besar tepung jagung dan kita bancuh dengan sedikit air. Kita kacau-kacau sampai tepung jagung tu larut. Kemudian kita tuang larutan tepung jagung tadi tu ke dalam kuah kicap. Tahap kepekatan tu bergantung kepada selera masing-masing. Boleh letak sikit ataupun habiskan bancuhan tepung jagung tadi. Okey, akhir sekali kita masukkan sedikit serbuk lada sulah. Kalau tak ada serbuk lada sulah tu boleh skip je. Okey, kita kacau-kacau sekejap. Dah siap dah kita punya kuah kicap. Lengkap sudah nasi ayam kita. Kita hidangkan dengan sup. Sup ni kita tambah air. Bagi tahap kemasinan dia tu boleh hirup. Okey, lepas tu kita tuang kuah kicap dan juga sambal nasi ayam. Okey, terima kasih menonton dan selamat mencuba.